Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Anda bersama dengan saya di Peduli Radio, radio kebajikan pertama Malaysia. Kat mana korang nak tahu cerita-cerita kebajikan, kat mana nak tahu kisah-kisah inspirasi, mana nak tahu maklumat-maklumat baru yang anda semua tak tahu, di sini, di Peduli Radio, radio kebajikan pertama Malaysia. Jadi potong terus sebab kita nak terus masuk bersama dengan tetamu kita hari ini. Kita ada tetamu istimewa bersama saya, Fin Jamal. Saya rasa tak perlu nak kenalkan, semua orang dah kenal. Apa khabar Fin Jamal? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab sudi ajak kita Allahu Akbar. Kalau boleh kita nak ajak selalu ni. Kalau orang ajak kecil tapak tangan, nyiru kita tak kan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Fin Jamal. Yang pertamanya sanggup untuk datang hari ni. Yalah, ni petang-petang hari ni orang dah balik kerja, kita baru nak bertugas kat sini. Kita nak sampaikan, mungkinlah ada topik-topik yang mungkin kita nak kupas pada hari ni. Tapi sebelum kita start, apa kata kita dengarlah sepatah dua kata siapa Fin Jamal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak susah untuk define siapa Fin Jamal dalam satu perenggan, sebab kita ni dah berada dekat dalam industri independently dengan mainstream agak lama. Dan pada tempoh yang lama tu, of course kita manusia, kita evolve. Macam ada orang kenal Fin Jamal sebagai penyanyi, ada orang kenal Fin Jamal sebagai orang yang bercerita tentang hijrah macam ni, ada orang kenal Fin Jamal kerana sosiologi, topics. Tapi kalau orang tanya siapa Fin Jamal, nombor satu memang seorang mak kepada anak-anaknya, lepas tu isteri kepada suaminya, kawan-kawan kepada orang-orang yang setianya. Gitulah. Tapi kalaulah satu hari nanti, kalau kata lepas kita dah meninggalkan, orang cakap ingat tak Fin tu siapa, macam I would really hope, sangat-sangat berharap orang akan sebut Fin Jamal yang memang sayangkan orang. Itu memang daripada zaman kita belum kahwin dulu, itulah I really hope to be remembered as somebody yang love people. Masya Allah. Itu kalau yalah, kita sebab macam saya sendiri pun dalam kegiatan NGO, saya ada pusat jagaan warga emas. Jadi kita pun banyak perkongsian. Tapi saya sebenarnya mengidolakan Fin Jamal. Kenapa? Saya tengok banyak sebenarnya kata-kata ataupun kadang-kadang motivasi yang diberikan kepada orang ramai, yang mana kadang-kadang saya dalam bidang saya pun saya nak jadi seperti itu. Saya nak bawa mesej-mesej yang kita ada dalam bahagian kita untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Tapi alhamdulillah hari ini ditemukan di Peduli Radio. Kita sebenarnya nak kupas satu topik ataupun satu segmen yang mungkin ada orang dah tahu, tapi ada juga yang ramai lagi tak tahu. Terus terang saya beritahu, mesti ramai lagi yang tak tahu sebenarnya. Jadi hari ini kita nak cerita sikit dark side ataupun sisi gelap tentang autism. Boleh tak Fin Jamal terus je cerita tentang mungkin kategori yang ada dalam autism dan sebagainya. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Waktu tu autism ni tak berapa orang sebut-sebut sangat tau. Betul. The only time yang kita faham autism tu bila kita tengok macam majalah 3, macam kita tengok Wanita Hari Ini macam tu. So itu pun untuk slot yang setakat setengah jam, apa je kita dapat maklumat. Betul. Sebab kita pun kena akui, kita tak boleh nak cakap masyarakat tak cakna, tak boleh gitu. Kita ni cuma akan ambil maklum bila benda tu ada jadi kat kita. Betul tak? So before anak Kak Fin diagnose, apa yang Kak Fin tahu tentang autism adalah orang autism pandai melukis. So begitu juga. Tapi alhamdulillah lepas dah diagnose tu, macam Kak Fin macam bertekad untuk always buat awareness and everything tentang ni lah. So alhamdulillah after many years, bila sebut autism, orang dah kurang lah macam the stigma tu insyaAllah dah kurang lah. Orang dah mula faham and everything. Cumanya dengan kefahaman yang limited, orang cuma nampak apa yang dikongsikan. Dan biasanya kalau kat social media ni, yang sempat dikongsikan adalah benda-benda yang comel-comel belaka. Betul. Jadi bila benda-benda bahagian dark side tu tak berapa nak dikongsi, bukan pasal orang ada jenis family yang malu, ada family jenis macam malas kabut, tapi most of us lah yang keluarga yang ada anak jenis yang dark sikit ni, kita tak berkesempatan. Bagi Kak Fin explain secara mudah dulu autism ni macam mana.
Kalau diabetes, dia ada type 1, type 2, dia ada severe segala bagai. Begitu juga autism. So autism ni dia ada beberapa kategori, dan daripada kategori tu dia ada subkategori lagi. Okey, contoh, dia bercakap atau tidak, tu kategori verbal atau non-verbal. Okey, so katalah ada anak autism kita jumpa, lepas tu tengok dia boleh bercakap. Oh, dia verbal. Ada anak autism kita jumpa dia tak nak bercakap, tu non-verbal. Non-verbal dengan bisu tak sama. Non-verbal ni dia bukan tak boleh cakap, dia cuma brain dia tak bagi tahu untuk bercakap. Kalau akak tanya awak kan, bila awak bercakap, when you want to deliver something, when you nak sampaikan sesuatu, berkehendak sesuatu. Untuk anak-anak autism yang non-verbal, otak dia tak bagi tahu dia yang macam you need to tell people what you want. Dia macam kalau dia nak sendiri, dia rasa seorang, dia macam dia expect kita terus faham segala bagai. Dan kita yang orang normal kan, kalau macam katalah akak cuba berborak dengan awak, lepas tu awak tak faham-faham, akak boleh rasa frust. Betul tak? Lepas tu akak cakap, kau kenapa tak faham dengan aku Untuk non-verbal, bayangkan dia punya perasaan hari-hari frustrated. Okey, itu baru bahagian verbal dengan non-verbal. Okey, ada kategori lagi, low functioning ataupun high functioning. Low functioning ni maksudnya dia memang perlukan shadow, perlukan orang, perlukan ada orang kiri kanan sebelah dia. Kalau macam orang yang high functioning, dia autism tapi dia tak ada masalah untuk macam berdikari seorang. Walaupun jelah mungkin dia dekat masyarakat dia awkward, dia jenis macam senyap seorang ke apa benda, tapi dia boleh pergi sekolah, balik macam biasanya. Anak-anak yang boleh pergi PPKI ni dia biasanya moderate ataupun high functioning. Kalau low functioning ni, kalau dia pergi sekolah pun, dia daripada perjalanan, daripada kereta nak pergi ke kelas tu pun memang ada orang selalu, daripada dia maksudnya sentiasa kena ada pantauan. So itu bahagian low functioning, high functioning. Lepas tu kita ada bahagian severity, severe autism ataupun mild autism ataupun moderate autism, moderate yang tengah. So Juna pula dia tapau semua yang paling low. Maksudnya bahagian verbal tak verbal, non-verbal. Bahagian functioning, low functioning. Bahagian severity terus severe. So memang kena, tadi masa awak cakap Kak Fin dapat datang ni, sebenarnya untuk family yang ada anak macam jenis yang Juna, yang jenis low functioning, severe dan juga non-verbal ni, kita orang dah tak ada hidup dah, kita orang tak ada rutin. Dan benda paling menyedihkan adalah adik-beradik dia lah, iaitu Sakti. So many things yang dia nak buat yang kita tak boleh nak buat semata-mata kerana kita memang kena cater to him. Itu baru mukadimah panjang itu sangat ke? Tak apa. Saya seronok mendengar. Sebab saya nak tahu sikit macam mana nak diagnose. Mungkin ada cara macam mana nak categorizekan mereka ni. Of course kita kena jumpa pakar. Dan lagi satu, macam ingat lagi macam pakar tu cakap, masa awal kan doktor nak diagnose kan, dah lah nak diagnose ni kena bukannya sekali, dia kena berjam, kena ada macam-macam semakan segala bagai. Lepas tu dah dapat diagnose, doktor boleh cakap macam ni pula, ini nanti lepas berapa tahun kena check balik tau, sebab mungkin dia akan jadi makin severe, mungkin dia jadi perubahan kategori tu. Sebab masa dia macam ni, dulu Kak Fin duduk overseas, duduk kat Kazakhstan. Zaman pula ada influencer kat Malaysia ni, kita dah jadi yang terawal lah yang macam document. I like to document my life. Itulah. Jadi kita suka sharing masa tu. So masa awal-awal dulu, the thing is both of my children adalah adopted. Jangan risau ya, anak saya kat sebelah ni dia tahu, ada tahu kan? Ada anak cucu macam Rasulullah SAW kan. So both of my children adalah adopted. Untuk orang yang adopt anak, apa pun macam kekurangan ke yang orang cakap kenapa, kita tak akan peduli. Sebab for me, adoption is a choice. I consciously, actively memang sedar yang aku nak anak, tak kisahlah kat mana kekurangan dia, aku bahagia dengan anak ni. So masa Juna masa kita orang duduk Kazakhstan dulu, kita orang 3 orang. Akak, suami dengan anak. Kalau akak cakap panjang sangat, awak potong je tau. Tak apa. Saya tengah seronok dengar. Saya tahu pendengar-pendengar kita pun semua tengah menghayati kisah-kisah. Cerita tak je, apa, tak apa. Okay, Allahu Akbar. Okay, so kita orang duduk bertiga dekat Kazakhstan. So of course, bila kita berada dekat mata masyarakat, akan ada yang macam berkenan dengan kita, tak berkenan ke. So ataupun kadang-kadang orang rasa sebab dia selalu nampak kita, they feel like people yang in front of the screen tu belong to the crowd. Jadi ada jenis orang ni, dia tak pandai cara nak menyampaikan. So the first time akak diberitahu berkemungkinan Juna ni autism masa dekat sana. So sebagai mak yang macam ambil anak angkat, dan kita tak nak mempertikaikan Allah, apa pun Allah, aku tak kisah. So macam bila orang cakap ni macam anak kau ni gini, so macam kita jadi super defensif tau. So macam
itulah macam orang kata, macam mana nak kata, macam bagi akak lah, macam apa pun spektrum anak kita ke segala bagai kan, jadi macam kita terima apa adanya. I think that is one of the reason why kita pun patah balik ke Malaysia lah. Sebab kalau nak ikut duduk kat overseas dengan anak yang perlukan support, mesti agak susah lah. Gitu. So maksudnya first diagnose tu dekat sana lah. Tak, diagnose kat sini. Kita orang balik. Sebab masa kita dekat sana tu orang dah cakap kita defensif. Tak adalah. So kita nampak sains tu. Okey, boleh ke Kak Fin nak cerita sains dia? Masa antara tak ada masalah. Cerita sebab pendengar kita semua nak tahu. Kadang-kadang kita ni bersama dalam masyarakat, tapi kita tak dapat nak faham mana satu kes-kes ataupun anak-anak istimewa yang kita kira autism ni. Kepada siapa yang di luar sana yang sedang mendengar dan macam kalau rasa macam aku macam dengar tanda-tanda ni segala bagai kan, kalaulah bukan pada anak kita, kepada anak orang, satu je Kak Fin nak pesan, cara. Apabila katalah macam, dan kita bukan doktor nak diagnose, dengar cerita ini macam Juna ni, dia ni macam ini autism ni, cara tau. So masa orang nak cakap yang Juna kelihatan macam anak autism tu, dan kita orang macam berada dalam in denial state. Antara bendanya adalah Juna, dia macam dia tak suka orang. So you have to understand kenapa anak kita tak suka orang adalah satu plus point for people like me. My husband and I, kita orang berdua adalah broken people yang alhamdulillah Allah temukan bersama, and we fall in love, dan kita orang suka sangat our sanctuary yang 3 orang. So bila anak kita tak suka orang, macam yang nombor 2 ni pun dia kan macam tak berapa suka orang. Kita suka je sebenarnya, sebab dia buat kita orang lagi close. So bila orang cakap anak kau tak suka orang, kita dah hati it's a plus point. Bagus kan? Sebab growing up kita ada mak abah yang sangat cultured. Apa-apa salam, jumpa orang, keluar dari bilik. Kita orang ni pula jenis introvert dalam rumah. So macam bila kena paksa cakap aku tahu perasaannya kena paksa keluar. So bila anak tak nak keluar, macam tak nak jumpa orang, kita orang justify kan, cakap tak apalah, mungkin dia adalah karakter dia, macam tu. Antara contoh lain, kalau pergi antara contoh lain, kita orang dulu Kak Fin growing up anak driver bas sekolah. Memang jenis kalau nak mainan boleh buat apa aja, tak pernah dapat. So apabila kita orang dapat macam naikkan kita orang punya taraf hidup, lepas tu dapat anak, cita-cita kita orang adalah pada satu hari nanti bawa dia pergi kedai mainan, anakku kau pilihlah semua mainan yang kau nak. Contoh gitu. Lepas tu bila kita bawa, dia tak nak, dia malah tutup, dia duduk macam ni, dia tak nak, dia tak suka orang, dia tak nak ambil apa-apa. Dia pilih satu, dia ada satu mainan dia, itu je. Ketika orang cakap Kak Fin ini sign autism, kita cakap tak, anak aku ni bagus. Faham tak? Ini naik kan? Kita rasa so bila balik pada kat Malaysia tu, I have this one good friend, cara dia nak cakap yang macam I think your son ada autism, instead of dia cakap I think your son ada autism, dia buat cakap tadi pergi KK, lepas tu dekat KK ada nampak checklist ni, cuba tengok. Lepas tu kita sebab anak dia sebagai anak kita, so masa kita tengok tanda-tanda pertama ada satu spesifik mainan dan dia ulang-ulang main tu, dah ada ni. Lepas tu macam tangan selalu berkibai, betul, selalu terpusing-pusing, eye contact tak ada. Lepas tu bila tengok semua kita tick. I remember that night I was so crushed, sebab macam masa ni dah tak boleh nak lari mana-mana lagi dah dengan in denial tu. I was so sad, so crushed. Masuk dalam kereta, terajang Radiohead tu terpelanting. But you have to understand, I was not angry he is autism. Kak Fin rasa macam shattered, sebab macam what now? Sebab kita tak ada macam dalam family kita tak ada yang boleh guide kita, nak tanya macam, faham tak? Kita orang ni pula jenis suami isteri, jenis apa-apa kita sentiasa berdua je kan. Jadi macam itulah. So pergi ke doktor awal-awal macam kita pergi kepada 2-3 doktor. Yang pertama cakap yang ini mungkin dia delay je, tapi kita sebagai mak, bila kita dah baca satu-satu, bila kita open up our mind, cakap aku nak identify benda ni apa. Parents out there, I know it's scary. Tahu bila orang ajak kita untuk check up, kita rasa macam tak nak sebagai tahu. Tapi sebenarnya macam ni, sebagai orang yang pada asalnya in denial, dan kepada yang lain juga adalah satu norma untuk
cara kita handle segala situation, nombor satu, berada dalam state of denial tu nombor satu. Tu standard. Janganlah cakap kau tak percaya. Sabar. Lepas in denial akan ada anger. Lepas ada anger, ada frustration. Lepas tu ada fasa menangis. Dia ada 5 state tu. Dia pusing-pusing ke situ. So bagi masa, insyaAllah. So tapi untuk kita mak-mak abah sekalian, kalau macam katalah kita ni dah rasa, the moment you get diagnosed, you akan ada rasa satu sense of okay, now aku dah tahu nama penyakit ni apa, ataupun aku dah tahu disorder ni apa, aku dah tahu isu ni apa, what can I learn about it and how I can handle it. So macam kiranya you have to keep on macam follow up, revisit kita punya ni, gitulah. Antara dan method yang Kak Fin gunakan ni, alhamdulillah, bila suami Kak Fin pun masa ada tak sihat sekali tu, itu juga benda yang sama. So get diagnosed, lepas tu learn about that, lepas tu kita tengok apa kita boleh buat daripadanya. Sebab you cannot make informed decision tanpa go deeper dan membaca tentangnya atau bertanya tentang orang. Betul lah, nak kena diagnose semua tu yes. dulu kan. Jadi penerimaan pada peringkat awal, saya faham lah, semua ibu bapa pun akan lalui perkara yang sama, kan. Jadi seterusnya macam mana selepas dah diagnose, apa yang Kak Fin buat untuk seterusnya, step seterusnya? Step seterusnya, masa tu kita pun dah memang fikir settle down kat Malaysia saja. Lepas tu asalnya kita orang masukkan dia, ini kalau cerita ni minta maaf sangat, macam ini demi Allah bukan nak ngepak ke segala bagai ke, bukan. Masa tu kita orang baru je masuk dalam mainstream industri. Okay. Dan orang dah mula kenal kita segala bagai. So sebelum ni kita independent artist. Jadi macam ada tak ada, kita relax je. Dan sambil-sambil tu kita ada buat business. So masa dah mula, waktu tu Arjuna Beta dah mula letus-letus tu. So kita dah mula ambil job segala bagai. Sebab kita orang cari sekolah yang terbaik masa tu. Sebab autism masa sekarang ni bersepah jugalah. Macam tadika untuk autism intervention dah banyak. Kiranya setiap tempat ada je lokasinya. Dulu susah nak cari. Susah, ya Allah. So masa tu kita duduk dekat area dekat area Astro, apa nama kawasan tu? Bukit Jalil. Jadi macam yang terdekat, bukanlah terdekat, yang ada area situ dekat Bangsa, paling dekat. Sekolah kat Bangsa tu, harga dia untuk separuh hari, sebulan harga dia RM6,000. Ya Allah Tuanku. Separuh hari Separuh hari. Masuk pagi, balik tengah hari. Jauh beza dengan kanak-kanak lain. Jauh. Jauh. Lepas tu, itu kalau macam kita pergi ni, orang cakap, siapa suruh pergi situ? Pergilah. Yang tu, the thing is, macam, tak tahu, kita nak cuba sedaya upaya. Macam masa tu, kita berada di fasa yang selagi aku boleh tonyo-tonyo. Dan orang nampak, untunglah kaya. Siapa tahu sebenarnya ini cerita kita tak, ini eksklusif. Ini eksklusif dekat Peduli Radio. Untuk pendengar radio ni. Siapa yang ajak kita datang sini ni? Special untuk anda lah semua. Okay? So macam dengar macam RM6,000 mesti kau ada duit. Tak. Cari kerja macam orang gila. Hantar pagi tu, macam katalah dah hantar anak pagi tu, lepas tu kita pergi ke depan sikit, parking, kita tidur. Sebab kita tahu daripada Bukit Jalil nak pergi ke Bangsa, takkan nak patah balik tu dah duit minyak. So kita akan hantar anak kat sekolah, parking jauh sikit, lepas tu tidur laki bini kat dalam kereta tu sampai pukul 12. Habis pukul 12 bawa balik anak. So jadi kiranya waktu tu tak bergerak lah, tidurlah kita orang kat situ kan, benda segala bagai. Lepas tu dah jemput anak, segala apa job ada kita tapau semua. Dan anak kita akan dalam stroller. Kalau katalah kena perform lah anak dalam stroller. Pernah satu kali tu, dia kata call time adalah pukul 12.30 hari. Sekali shoot pukul 12.30 malam. Anak dalam stroller tak apalah nak. Kita yang pastikan kita nak dapatkan sekolah tu. Kenapa sekolah tu? Okay? Ada reason kenapa sekolah tu. Sekolah tu dia adalah satu student, ada 3 cikgu, 2 terapis dengan satu yang akan manage dia. Dan kiranya kalau sekolah lain kan satu lesson plan digunakan untuk ramai-ramai. Yang kat sekolah tu itu sebab harga dia RM6,000. Maksudnya cikgu dia akan tengok budak ni dan dia akan create lesson plan. So kita orang punya plan adalah selama 6 bulan ni kita akan tonyoh kau dan dapatkan lesson plan anak. Lepas tu bila kita pergi pindah sekolah ke mana-mana, inilah anak saya kepakaran dia kat sini gitu. Sebab I want to be the first teacher. Itu yang kami pegang. Sebab macam kalau katalah akak pergi ke sekolah mana-mana sekalipun, akak kena tahu anak akak. So akak kena explain apa yang anak aku, ini specialty dia gini. So
fasa awal-awal tu sakit sangat. Tapi masa tu alhamdulillah Sakti tak ada lagi. So kita memang struggle sangat. Struggle lah. Lepas tu woo. Minum. Tak apa, hari ni eksklusif ni untuk kita pendengar-pendengar tak, sebab benda cerita yang orang tak tahu sebenarnya. Fin Jamal dengan suami tidur dalam kereta. Ni benda-benda yang orang nampak macam pengorbanan seorang ibu dan ayah lah. Orang betul. Apa-apa pun anak. Ingat lagi masa kalau akak boleh tarik sikit lah, sebelum Juna ni diagnose autism, masa kita ambil dia, umur dia baru 2 minggu setengah, doktor kata dia sakit jantung berlubang. Itu Malaysia tolong kita and everything. Antara ayat yang sampai sekarang membisa ke dalam hati adalah orang cakap pulang lah, selagi belum sayang lagi pun bukan anak kita betul, ambil anak yang lain. You know benda-benda situ memang dia sini. Kalau kucing aku bela pun aku boleh macam adik mami sayang adik tak? Adik sayang mami tak? Cukup. Macam everybody boleh beranakkan anak, tapi tak semua orang boleh jadi mak. Itu je akak boleh pegang. So macam kita dah sayang anak kita, langit runtuh pun selagi mana kita sempat, kita akan cuba selamatkan anak kita. Gitulah. So sorry. Tak apa Kafin, sebab saya seronok. Saya seronok sebab hari ni kita dapat satu, mungkin ada pengajaran-pengajaran, cerita-cerita yang mana kadang-kadang kita pun tak tahu kat luar sana apa kita nak buat, apa tindakan sepatutnya kita buat. Dan dalam kehidupan masyarakat hari ni, sebab dulu orang tak kenal autism tu apa. Betul. So bila hari ni orang dah mula tahu, kadang-kadang ada juga anak-anak orang-orang besar kenamaan yang terlibat macam ni, ataupun ada juga anak autism. So mula education tu, awareness tu mula untuk berkembang. Dan antaranya daripada Kak Fin sendirilah untuk create awareness tu, supaya masyarakat tahu kepentingan satunya macam mana kita nak bersama. Sebab hidup ni dalam masyarakat. Betul. Kita tak boleh hidup seorang-seorang. Maksudnya kalau duduk kat macam mana sekalipun akan berjumpa. Kalau akak boleh selit boleh, terus. Hidup ni kan bermasyarakat sebagai, tapi biasanya kami mak bapak autism ni, keluarga autism ni, kita akan detach daripada masyarakat. You see, bukan kerana kita tak nak join, bukan. Dia rasa macam tak nak nyusahkan orang. Gitu. Tidaklah nak kata anak kita nyusahkan, tapi tadi kan soalan awak pasal dark side tu kan. Masa awal-awal psikiatris dia cakap, cikgu-cikgu dia cakap, sebab akak katalah tak apa, saya boleh handle. Kan kita cakap lesson plan aku dah pegang, aku dah tahu macam nak handle anak aku segala bagai kan. Lepas tu macam ada benda yang dia buat yang macam cikgu-cikgu dan terapis dia bagi tahu benda ni alarming ni. Lepas tu dia cakap tak apa, saya boleh handle. Tapi ayat cikgu tu yang akak ingat sampai sekarang, dia kata sekarang you boleh handle, you kena nampak yang in 10 years dia akan jauh lebih besar daripada awak. Dan masa terapi cakap, saya cakap tak, anak macam mana pun anak sayang anak. Tapi this is the age yang those psychiatrists dah warn me. Dia buka sikit lah dia tengok ini semua ni. Ada tanda-tanda. Banyak. Adik mami kena bantai dengan abang macam ni, adik tegur tak? Juna sekarang berapa tahun dah? 14. Dia kalau dia bagi, dia memang bagi lah. So sebenarnya macam ketika dia ajak ke sini, Kak Fin rasa happy sebenarnya. Sebab biasanya Kak Fin 7 days memang dalam rumah memang akan terperuk saja. So for me, ada hari yang macam ni macam rasa escape sekejap. So sekejap. Tak apa Kak Fin, sebab saya bukan apa, itulah adanya Peduli Radio ni. Kita nak bawa peduli betul. Kita peduli tentang masyarakat. Tapi ini side-side yang jarang orang nak ketengahkan. So bila hari ni dapat dengan Kak Fin, kita dapat sembang. Kita belum masuk lagi dark side tadi lagi. Belum masuk lagi, kita baru cerita surface lagi. Kita baru cerita surface, kategori-kategori autism macam mana Kak Fin membesarkan anak. Jadi cabaran, saya faham cabaran dia cukup besar untuk semua ibu bapa yang mempunyai anak autism. Jadi teruskan kami. Macam untuk spektrum Juna, dia bukan yang jenis macam yang kita boleh ajak kepada dia dah dia jenis sebelum korang marah Juna korang kena faham macam ni, adalah lebih sedih menjadi diri dia daripada kita. Sebab apa? Sebab dia tak ada sesiapa. Dia he's lonely in his own life, no one to talk to. Dan kalau pun macam, faham tak, macam kadang-kadang kita faham juga bila kita cakap dengan dia dah besar macam Juna nak apa, dia macam mana nak cakap macam aku dah besar. Macam ada satu sharing tau, dia cakap
Anak autism macam ni, kita nampak dia lain, macam kita kata, oh ni kekurangan upaya. So, dia macam, sebenarnya kita kena nampak macam ni. Contoh lah, ini analogi lah. Anak-anak macam Juna, dia program dia iOS, tapi kita semuanya Android. So macam mana nak ada tu, macam kita tak nak AirDrop, tak boleh. Kita nak ada, tak boleh. Jadi macam sebenarnya dia dunia dia lain, kita dunia lain. Tapi macam pernah satu hari tu, macam Juna tengah masa bulan Ramadan tu, memang sangat teruk dia punya testosterone rate. Macam untuk lelaki kan, usia korang macam start nak hitting puberty tu macam umur tingkatan 2, tingkatan di situ lah kan. So doktor dan psikiatris, terapi dah cakap kita orang, you have to standby daripada umur tingkatan 2, daripada tingkatan 1 sampai umur 18 ni, standby je lah. Dia ada range dia tu, akan ada baran dia yang lain macam, yang macam memang tak ingat, dia ada psikosis dia. So dan dia tak buat pada bapak dia, dia buat pada akak. Dia memang pilih. Sama juga macam kalau kenal Abang Iman, yang anak dia Adam tu, Adam Autism Project tu, Adam dia tak buat Kak Ida, bini Abang Iman. Dia pilih Abang Iman seorang. Kalau dia ada satu yang dia memang attack. Macam kalau Juna, dia memilih saya manusia terpilih. Insan terpilih tau. Insan terpilih tu Kak Fin. Jadi apa namanya, bila dia dah buat tu, kadang-kadang kita ada hari, kita manusia tau, ada hari korang kena faham, Juna sekarang lebih besar dan tinggi daripada akak. Ya, dan dia kalau bagi, dia memang bagi kau. Dia macam budak Muay Thai yang keting dah mati sebab hari-hari praktis. So bila budak dah mati keting, dia terajang, dia tak rasa apa. Betul. Kita yang kena ni. Dan anak-anak tu jenis Juna, dia punya sense of taste ke apa benda heighten. Kalau Juna, dia boleh ambil garam makan gitu saja. Ya, dia boleh ambil gula banyak-banyak pun. Banyak-banyak. Kalau macam kadang-kadang pelik benda yang dia bancuh tu, tapi kalau itu menyelerakan, ya aku biar je lah. Ada harinya. Dia bukan hari-hari, tapi ada hari tiba-tiba dia ambil cube ayam ke benda. Aku macam, okey bang. Sebab kalau tolak dengan kita-kita ni kan. Lepas tu pernah lah, baru masa bulan puasa tu hari, lepas dah lembik kena bantai dengan dia semua, macam postmortem lah, borak dengan suami. Me and my husband, kita selalu borak pasal anak-anak lah. Lepas tu dia cakap, yang sebenarnya apa function Juna ni, macam untuk apa sebenarnya. Kadang-kadang as a mother, demi Allah yang akak bukan tak sayang. Adik tahu mami sayang abang kan. So nak cakap betapa sayangnya kita dengan Juna ni. Masa kita duduk Kazakhstan dulu, kita orang selalu panggil dia Captain Juna. Kita orang menyimpan duit masa awal dulu sebab nak masukkan dia sekolah pilot. Gitu sekali. Memang hidup aku memang nak untuk anak-anak lah. Cita-cita kan? So bila doktor kata, ini autism, so macam jangan kau pilot. Nak pergi toilet pun aku tak tahu kan. So bila cakap dengan suami akak, macam sebenarnya Juna ni hidup ni untuk apa? Dia tak ada keinginan berkawan, tak ada keinginan macam kita adalah makanan favourite. Dia tak ada keinginan hobi. Dia macam dia wujud, sekadar wujud. So Kak Fin tanya kat suami, untuk apa dia ni? Untuk apa? Sebab kalau dia ajal pun Allah ambil dia dengan baik gitu kan. Untuk apa? Dan suami Kak Fin cakap dengan simple je, untuk buat kita happy. Mama tu aku rasa sebesalah gila. Sebab kita orang berdua kahwin 4 tahun tak ada anak. So Kak Fin dengan suami masa kat Kazakhstan, waktu tu kita dah debt free and everything. So kita start baca doa Nabi Zakaria. Doa Nabi Zakaria, ya Allah kau berikanlah kami anak-anak zuriat yang baik kan. Doa Nabi Zakaria tu. And seminggu lepas tu berita macam ada biomom Kak Fin uruskan remaja yang pregnant out of wedlock and everything. So macam one of the case itulah. So macam kita memang Juna dan Sakti, dua-dua ni adalah doa kami pada Allah untuk ada anak kan. Dia macam memang kiranya hidup dia wujudnya memang untuk bahagiakan kita. So macam makbul lah ni doanya. Redha lah gitu. Nak menggembirakan hari-hari kita kan. Nak menggembirakan hari-hari kita. Tapi baran Juna ni tidaklah hari-hari. Kalau macam katalah macam dia tengah fasa baran kan, macam katalah pagi ni dah kena, petang tu kita bertenang lah sebab tadi dah kena. Dia tak ada sambung lah. Paling-paling pun 2-3 kali je. Dia tak ada continue gitulah. Allahuakbar. Ya Allah, panjangnya cerita tak apa ke? Tak apa, saya seronok sebab kalaulah Kak Fin
tak keberatan nak kongsi cerita ataupun rutin Juna macam mana daripada pagi sampai ke rutin malam. hari sekolah hari sekolah. Bangun pagi kejut dia. Macam bahagian-bahagian bangun pagi, kejut mandi semua tu daddy lah. So bangun pagi Juna mandi, lepas dah mandi pergi ke sekolah. Juna ada madrasah OKU tu, terapi Al-Quran. Tapi sebenarnya dia tak adalah apa-apa sangat pun, dia just kita nak ada the sense of ada di kalangan orang lain lah, ada cikgu-cikgu lah. Bangun pagi senang untuk kejut apa semua. Dia kena makan ubat anxiety. Itu sebenarnya itu adalah salah satu tanda juga. Daripada dia kecil sampailah umur 4 tahun dia tak pernah tidur malam. Bermakna kita orang tidur ke tak? Sama lah tadi tu. Sama-sama lah. Jadi macam kita pun tak tahu kenapa dia memang tak boleh tidur. So macam bila dah makin besar jumpa psikiatris, lepas tu dia kata Juna ada anxiety. So dia on medicine lah, on anxiety meds. Tapi ubat tu pun macam kalau subuh tu kejut, dia bangun je lah. Dia bangun dia tak semayang lah. Alhamdulillah. Dia bangun mandi, lepas tu pergi sekolah. Balik sekolah dalam tengah hari pukul 12. Kalau waktu dia balik kita dah tahu dah. Kalau dia balik tu good mood, is going to be a good day. Kalau dia balik bad mood, alamak. Macam tu lah. So balik rumah dia akan ni lah. Dia ada fasa dia. Dia jadi geologist, mengutip segala jadi batu kat luar mana tu. Batu, kalau macam batu tu besar, dia nak potong. Macam dalam kepala dia ada OCD juga lagi. Kalau dalam kepala otak dia batu ni besar, aku nak belah. Dan dia nak pakai pisau. Kalau ada pisau macam mana? Faham tak? Kadang-kadang it's really hard untuk fahamkan ni benda tak boleh. Kadang-kadang mungkin dia punya lantak aku faham ke tak faham, aku nak juga benda lain jadi gitu. Ada fasa fasa macam sekarang dia tengah fasa memecahkan. Dia ada banyak fasa destruktif. Dia punya kuat kalau kita punya sliding door tu ada file yang kalau cover tu yang plastik ni, apa namanya yang tinted tu kan, yang susah nak sebut. Kan dia macam tebalkan filament tu kan. Dia sekali tumbuk je retak. Dah berapa banyak dah kita punya sliding door kita ganti. Sliding door. TV dah berapa banyak dah. TV daripada yang jenis murah sampai belah ribu semua habis. So lalas kita dah tak ada TV. Orang fikir kita orang zuhud. Saya ingat zuhud. Kita bukan zuhud. Kita dah tak ada duit pun. Bukan gantung ke apa, tak lah. Dah tak larat dah. Lepas tu apa lagi? Macam-macam lah. Kita orang ada motorhome. Tengah bawah tiba dia keruk koyak atas tu. So memang kita orang memang tak jemput orang datang rumah sebab kita dah tak larat nak membetulkan rumah. Walaupun orang cakap tak apa, orang ke rasa tak apa, tapi kita ni ya Allah. Dan macam baju kita orang ni pun bulan-bulan yang sama sebab itu hari masa bulan hujung bulan puasa, dia punya fasa adalah fasa mengoyak baju. Jadi macam daddy kita orang ni pula jenis bukan rajin beli baju. Jadi macam daddy dia pergi kerja pun biarlah koyak rabah tu grunge. Saya baik tak apalah, ada tema. Kita orang dia macam ni tau. Ada anak macam Juna ni, kau kena kelakar je. Sebab akak fikir sini, benda sedih dia tetap sedih. Kalau benda sedih, lepas tu kau hadap dengan sedih, dia ada double sedih. Betul. Dia kalau sedih, lepas tu kau buat kelakar, jadi ada sedih dan kelakar lah. Gitulah kiranya. Tapi inilah yang patutnya ibu bapa yang mungkin terlibat ada anak yang autism ni kena ambil cerita-cerita daripada Fin Jamal contohnya, dan juga ramai lagi kan yang lain-lain. Boleh baca ke ni? Boleh cuba baca. Ni Amri kata saya dah ada 6 biji TV. Allahuakbar. Lepas tu kan kalau kita cerita kat orang, cuba ni, benda paling dah penat adalah kami ni orang mak bapak autism, benda paling penat adalah orang memberi cadangan. Dia macam sebelum kau cadang, percayalah. Semua dah buat. Cakap belilah laminate lah, macam tak payahlah. Tak payah. Betul tak? Ya Allah. So kita menggembirakan hati dengan cara-cara macam ni lah. Zuhud kan. Dia macam kita nak sampai level iman para tabi'in tu tak sampai. Macam kan tabi'in semua macam jenis kalau macam apa-apa musibah jadi, benda pertama terpacul alhamdulillah ala kulli hal. Terror. Kita ni dah nangis, lepas tu barulah alhamdulillah nangis dulu. Tapi at least kita kena juga nampak benda ni satu benda yang positif. Dan anak Juna ni tidaklah 100%
menyeramkan. Ada je masa-masa dia ni. Cumanya Kak Fin ni cakap jujur tu terang, sebab lately Kak Fin dah kena start buat awareness. Sebab apa? Sebab Kak Fin, kalau sebelum ni Kak Fin tak terlalu share sangat pasal dark side of Juna punya baran. Cumanya lately Kak Fin dah ada 2-3 kali merasakan I might macam itulah, macam inilah, macam beberapa tahun lepas, pada tahun 2018 something like that, dekat Sepang. The mother is like 60 something, bekas pengarah dekat Sepang duduknya. Endingnya anaknya 20 lebih. Anaknya ended the mother's life, macam dalam rage baran tu, bom meninggal. So sejujurnya lillahi ta'ala, ada waktu kita kena dengan Juna, sebab Juna dia kalau psikosis itu fasa psikosis tau, itu bukan dia. So macam dia tengah tak ingat tu, dia akan bagi tu. So memang kita rasa dia memang attack kita sebab dengan pandangan dia memang very betul-betul tau. Dia memang berniat. Tapi bukanlah niat dengan saja sebab dia tak anukan. Psikosis tu lah. Jadi Kak Fin kena buat awareness yang Juna macam tu, sebab in case apa-apa, I really want people to know it's not him, it's just apa yang dia ada, the disorder and everything. Tu je lah. Itu yang nak kena faham. Betul. Dan ketika dia tantrum macam tu, mengamuk meltdown, apa semua, selepas pada tu apa tindakan dia selalu? Ini satu benda yang nasihat ni dia kena kelakar sikit cerita. Dia dah bantai, lepas tu kita dengar rambut dah macam mama bosan ke segala perkara tu kan. Lepas tu dia dah lega, lepas tu dia relax, lepas tu kita macam okay Juna, let's go dengan rambut mak boyan tu. Betul, korang kena faham macam ni. Okay, mereka ni dia ada macam OCD ke, anxiety ke, apa benda ke, for whatever. Macam untuk Juna, I'm not speaking on behalf of every autism children ataupun yang adult, tapi ini untuk anak Kak Fila Juna. Dia kalau katalah dalam kepala otak dia, aku nak sepak kau. Kalau lagi kau lari, lagi dia kejar dia. So kau reda je lah dia nak sepak kau tu. At least benda tu settle time tu. So lepas dia dah bagi, dia lega. So macam katalah dia, macam dalam otak dia, aku nak pukul kau. So lagi kau elak, dia lagi akan buat sampai dia dapat. So that's why dia dah bagi pop kita no. Lepas tu nanti dia terus dia tengah marah tu, nanti I always see mata hitam anak I. Macam Kak Fin boleh tahu ini Juna ke, ini Juna versus psikosis ni. Sebab kalau dia tengah tu, dia punya pupil memang dilated, memang nampak gelap dia. So bukan naik hantu ya. So bukanlah macam orang kata menurun ke, saka ke, hidup lah. Tapi kalau ada situ, pergilah berubat. Ini maksudnya kalau clinically memang dia punya mata hitam dia dilated. So kita tahulah psikosis and everything. So biasanya kita awal-awal dulu rajin juga. Juna sedar, ini mami lah. Lama-lama saya lah bagi je dah. Pupak. Lepas tu memanglah tempat yang paling berlebam sekali dekat tangan ni, sebab dia akan bagi rak itu dekat bahagian rusuk. Ini tempat favourite dia akan cengkam dan koyakkan. Apa yang paling sakit dia, kalau macam dia datang mood dia macam buat macam kita tarik rambut kita sambil bawa, sambil heret kita. Itu paling macam sebab kita biasa tengok wrestling dulu ya. WWF. So kita dah biasalah. Orang kata benda-benda macam ni dia sebaik tak ada tempat aku nak lompat je daripada atas. Daddy daripada jauh nak tag team pun tak boleh. Tak boleh. Sebab pernah je macam kadang-kadang dia macam ni tau. Macam suami Kak Fin cuba nak ni, tapi dia akan lagi marah. Sebab katalah tadi dia nak sepak sekali, tapi bila katalah ada intervention of daddy dia akan lagi mengamuk. So biasa Kak Fin akan hold suami Kak Fin, cakap bagi. So bagi, tapi nanti suami kita kat tepi, dia rasa macam ya Allah, bini aku ni. Macam tu, dan kita pun faham juga. But I know that I'm strong enough. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Of course lah sakit, of course lah, ya Allah. Lepas tu macam ada orang cakap tak apalah, kita kan boleh bersabar segala bagai. Dia macam faham tak perasaannya, perasaan dibantai kan, sebenarnya kadang dia boleh kacau kita punya psyche juga tau. Tanyalah mana-mana isteri yang kena bantai dengan lelaki ke, apa yang merasa anak-anak kena dengan mak bapak yang domestic violence ke, benda lah tu dia memang akan kacau dengan kita punya thought process and everything. Tapi you have to tell yourself, dia tak faham. Tapi it's kind of hard untuk bagi tahu diri you yang dia tak faham, sebab muka dia bukannya muka, faham tak? Bila orang tanya macam
tak nampak apa autism. Faham tak? Jadi bayangkan muka orang normal bantai kau. So macam sometimes kau rasa dia ni saja je ni. Gitu. Tapi kau kena sedar dia tak saja. Dia faham. dari segi rawatan Kak Fin, kalau dia dah berumur, dah berusia ni, ada lagi rawatan-rawatan yang kena ikut ke macam mana? Apa makan ubat tu lah untuk tone downkan dia. Tapi gitulah. Macam tadi ada yang kata anak ayah mesti berkeras. Lain macam lagi satu budak autism tak sama dengan budak autism lain, spektrum lain and everything. Dah try dah. Last cadangan ada orang cakap beli taser in case kalau dia notice dia sampai dia current sedar cakap tak boleh. Lagi satu percayalah, kami pernah try kaedah rotan, pernah try kaedah memang tak jadi. Lepas tu macam kiranya faham tak? Dia macam bagi dia benda tu kelakar je. Macam kalau kita pergi kat budak Muay Thai, kita ketuk kaki dia macam tak ada apa-apa. la nye. Lepas dia lagi pula dah bagi, okey sekarang turn aku dia pula start. Ya Allah. Jadi hari ni sebenarnya kan, kepada semua pendengar-pendengar Peduli Radio, kita eksklusif bersama dengan Fin Jamal. Kepada anda semua yang mana belum follow lagi Peduli Radio, boleh follow kita di Instagram, di TikTok dan juga di social media Facebook. Kita akan sampaikan, kita akan hantar ataupun kita akan post video penuh kita hari ini. Jadi kepada anda semua boleh share. Kita kongsikan kerana apa? Kerana Peduli Radio adalah radio kebajikan pertama dekat Malaysia. Jadi kita nak bawakan perkara-perkara baik kepada semua masyarakat. Sekurang-kurangnya ada knowledge baru yang kita dapat pada hari ini. Jadi macam hari ini pun saya seronok kita dapat belajar tau. Kita belajar. Akak lupa satu point. Boleh tak nak cakap pasal kekuatan Bakti Arjuna Fitri? Okey, nama dia dah kuat dah kan. Tapi kekuatan Bakti Arjuna Fitri adalah dia dulu kan akak cakap dia sakit jantung, dah pernah operation. So kita waktu nak buat echo, nak check balik demi jantung tu, doktor bagi ubat tidur sekali, tak tidur, bagi tambah lagi, naik dos 2 kali, naik dos 3 kali, naik dos 4 kali. Lepas tu tak tidur, doktor cakap kita anggap dia dah baik je lah. Betapa dia punya tu, dia memang stallion, dia memang kuat. So macam bayangkan, kau rasa buluh kasap mana yang boleh menenangkan dia. So Allah Akbar. Jadi tapi betul, hari ni pun saya duk belajar satu benda. Maksudnya autism ni dia tak ada yang sama. Maksudnya spektrum. Lain orang lain dia punya kategori ataupun dia punya apa tindakan dia dan juga apa yang dia buat lah. Jadi sekurang-kurangnya ini kita faham. Sebab baru ni saya tengok ada satu video yang mana budak tu lari daripada rumah dia agaknya kondo sebelah tu, apa kan lari kat tengah jalan tu kan. Tapi yang abang rider tu berhenti. So maksudnya abang rider ni dia tahu cara dah nak kontrol. So maksudnya masyarakat Malaysia sekarang ni dah mula faham, dah tahu macam mana. Tapi kita nak kena sentiasa. Bagus isu ni awak munculkan. Okey, macam kalau perasan anak autism ni macam dengan mak opak dia, bukan main lari, bukan main terror ni. Tapi kedengar orang dia bukan main lagi berhemah. Perasan tak? Macam abang Grab tu, kenapa dia boleh relax dia naik? Cuba kalau mak dia kejar, lagi laju lagi gitu. Ustaz Juna, kalau akak tanya Ustaz Juna dekat sekolah macam mana? Juna bagus kak. Kalau kita suruh dia memang cakap, Ustaz sekali pun tak pernah ke Ustaz dia macam buat hal ke, dia baran ke? Sekali pun tak kak. Cakap, lepas tu cakap, Ustaz tahu tak sebenarnya bawa akak cerita kak. Lepas tu rupanya Juna ya gitu. So memang semua anak-anak autism macam tu ke ataupun ini ada explanation. Ustaz cakap untuk anak-anak autism, ada jenis anak autism dia bukannya macam dia bukannya macam ada yang memang betul-betul slow learner, tapi ada je yang pandai, cuma dia tak socially dia tak deliver. Macam untuk Juna, kenapa dia tak buat daddy dia? Kenapa dia tak buat ustaz yang laki-laki yang lain yang macam atuk dia? Kenapa hanya mami? Sebab dia tahu mami ni bantai macam mana, mami tak balas. Dia pernah buat bapak dia bagi sekali. Lepas tu dia akan jadi macam, kenapa pula Kak Fin tak balas? Sebab kalau Kak Fin balas, dia nampak Kak Fin boleh lawan dia. Siapakah orang seterusnya yang dia akan pergi? Dia nak mencari satu, yelah, dia perlu nak tu. Dan Kak Fin fikir, it's okay, aku okay je. Baik aku daripada cikenit ni. Faham tak? Tak adalah berkorban apa pun. Setakat kena smackdown biasalah. Kalau kat mosh pit kau boleh, kat sini tak boleh. So kalau kat rumah dengan adik macam mana? Adik pernah kena pukul dengan abang ke? Terlanggar adalah. Tapi untuk dia kejar, dia tak ada. Jangan je tu.
Okay, so dia memang tak ada. Dia macam kalau katalah dia tengah barang tu, ada kebetulan dekat situ atau kono, tu ada. Tapi untuk dia kejar dia tak pernah. So dari segi interaction dekat dalam rumah, macam mana? Dia main sama-sama ke ataupun tak, memang satu budak ni je tak takut dengan abang dia. Yelah, tak pernah kena. Tapi dia rajin ngusik abang, dan abang pun suka kalau adik ngusik dia. Somehow macam kan adik kan, kadang-kadang adik macam main dengan abang, so betul abang ada itu hari dia nak layan lah. Hari dia tak layan, macam tu gelak dia kan nak tandas nanti kejap lagi nak. Gitulah. Jadi dalam kat Malaysia ni kan, ada ke ibu bapa ni yang bergabung ataupun ada persatuan ke, ataupun yang selalu bersama bincangkan ke, mungkin ada tindakan-tindakan bersama? Pastinya ada. I'm very sure ada banyak sangat macam parents dengan anak-anak autism yang macam meet up and everything. Cumanya untuk Kak Fin sekeluarga, kita orang ni terbiasa 4 orang je. Dan lagi satu, Kak Fin dia macam ni tau. Kak Fin ni gembeng. Ni aku rasa semua orang tahu. Kuat nangis. Ya Allah. Tapi orang nampak kita gangster. Sebenarnya Kak Fin tak suka. Kak Fin memilih untuk tak berada dalam mana-mana grup sebab Kak Fin tak boleh dengar cerita sedih. Nanti Kak Fin akan bertanding macam, aku pun sedih juga ni. Aku lagi sedih. Dia macam Kak Fin kena, macam orang selalu nampak, bagus Kak Fin kuat. Sebenarnya bukan kuat sangat pun. Bersendirian kita meraung juga. Cumanya bila kurang ada tempat nak lash out, macam nak curah tu, jadi mungkin kurang sikit masa untuk terlalu fokus pada kesedihan tu. Ini mungkin lah sebab Kak Fin punya cara coping mechanism ni memang begini dari dulu. Arwah mak meninggal dari kecil, macam-macam benda jadi dalam hidup kita. So Kak Fin dah terbiasa macam, aku kena letak tepi benda lah ni. Sebab macam nanti kan it's not healthy kepada semua. I know macam everybody should talk about things and all, tapi macam I think kaedah tu tak sesuai dengan Kak Fin. Gitu. Kak Fin punya cara terapi Kak Fin menulis. Itulah muzik. Itu je. Lain orang lain approach dia kan. Cara dia betul lah. Sebab saya tengok ada juga yang bersama dalam kumpulan grup lah. Betul. Kan? Tapi ini cara Kak Fin sendirilah nak uruskan keluarga, nak uruskan anak kan. Sebenarnya kan, anak-anak autism ni patut disembunyikan ataupun kita tunjuk je pada orang ramai? Okay, kalau nak kata patut tak patut, jawapannya tak patut. Okay, pernah dengar tak orang kata, kenapa hanya sekarang ni banyak budak autism? Dulu tak ada pun. Adakah sebab vaksin? Adakah sebab banyak sangat ubat? Adakah banyak sangat pemakanan segala bagai? Jawapannya dulu pun dah ada dah autism ni. Cumanya namanya orang kata masuk hantu lah, saka lah, ataupun benda-benda pelik, orang gila lah segala bagai. Antara bukti yang ada kita tengok rumah dulu kalau kita faham tiang seri. Tiang seri ni macam rumah besar kan, macam tiang kat tengah rumah tu biasanya ada pasung. Pernah dengar tak pasung? Pasung tu macam kiranya kayu tu dibelah-belah tengah, diangkat, letak kaki, tutup, mangga. So memang budak tu tak boleh ke mana-mana sebab nak protect daripada autism biasa pelari tau. Dia biasa tiba-tiba ada suddenly dia ada escapism tu. Begitu Dia macam dia macam mungkin dia nak self regulate ke whatever tu. So dulu-dulu mungkin lah kot agaknya orang segan ke segala bagai, tapi many parents lah, macam me included kan, macam kita bukan sembunyikan anak. It's just that I am trying to protect others from my son. Macam tu. Contohlah, kita ni dah lama gila tak pergi makan dekat luar. So memang the last time kita makan kat luar, macam katalah kita baru nak duduk, dia dah nampak benda. Kalau kita sedapnya orang tu masak, nanti nak order tu lah kan, dia tak, begitulah aku terus nak ambil. Lepas tu muka dia normal. Macam mana kau nak cakap sorry autism Dulu Kak Fin dengan Sakti lah, kalau jalan-jalan Juna buah hal je, sorry autism, Kak kena jalan pegang kad OKU, sorry sebab dan kita pun faham juga. Suami Kak Fin pula dia jenis macam tak boleh, macam kalau orang pandang cakap nanti orang tak faham. Macam bagi akak pula, tak apalah kita create awareness. Tapi for my husband cakap nak create awareness sambil kita dapat anxiety pun tak larat juga dah. So banyak kali dah kalau nak makan kat kedai kan kena bayar per head dulu. Dah bayar baru duduk, dah burn duit kat situ, balik.
Kita orang So sampai hari ni pun sampai rutin tu macam tu lah. Kalau makan pun kebanyakan ni kat kita rumah lah. tapau saja. Kita orang ni macam, dan itu bukan menyembunyikan anak. Pernah kita orang pergi ke Thailand. Lepas tu kat Thailand tu, lepas tu macam ada satu kedai makan kita makan. So hari pertama kita makan, kita duduk kat meja A. Lepas tu hari kedua malam pergi tempat lain, kita pergi kedai tu balik. Dekat meja A dah ada orang. Dia halau orang sebab ini meja aku. Sebab anak-anak macam ni rutin kau-kau. So macam kalau dia datang dia duduk situ, kalau datang lagi situ lah tempat dia. Lepas tu kalau macam dia rasa ini dia punya, Waalaikumsalam lah. You know, tapi one thing yang indah ada anak-anak macam ni, diorang memang macam dia detector kepada bad people. Anak-anak macam ni akak selalu anggapkan dia macam kucing. Kucing kan dia macam, if you're a bad person, a cat would not go near you. Betul tak? So macam anak-anak ni dia boleh rasa Allah bagi dia perasaan macam, if this person is not a good person, I'm not going to be close to that person. You know? Memang nampak macam tu. Boleh ni lah. Macam dia macam tak tahulah, mungkin yelah, tak tahulah kan, macam Alhamdulillah lah, macam semoga berterusan lah. Sebab kadang-kadang kan anak Kafin macam bila kata ni mak bapak tak kerti jagalah anak hilang tu kan, percayalah, kau tengok macam mana pun, satu saat aja dia boleh pop. Juna pernah, kita orang kat rumah, lepas tu cakap, Juna mana? Kita tengah cek dalam rumah dulu, of course. Ding dong, Pak Gad datang. Anak tu dekat security guard tengah berak. Toilet. Aku macam, tapi Pak Gad memang baik lah. Lepas tu macam Pak Gad tu dah awkward lah kat situ. Kadang-kadang, lepas tu macam Juna punya bakat, dia sangat kalkulatif. Kalau dia rasa benda tu dia boleh buat, dia akan penuh. Panjat dia sampai atap. Itu kita start kunci tingkap semua. So hidup kita orang ni memang berkisah tentang dia. Kalau itu Kak Fin dengan husband pun sama lah, kena panjat lagi lah. Ya Allah, macam katalah kita macam orang lain, family lain ada teringin nak makan tu, teringin makan ni. Ni apa ni, kesian anak nombor 2 ni. Kadang-kadang anak kita ada nak makan, tak boleh ikut pada anak kita yang nombor 1 tu. Dia dictate how we live our life. Itu sebabnya kepada family yang ada anak autism, kalau lah Kak Fin boleh beri kata-kata hikmah, sebab nobody told me this before. Antara benda yang akan pesan pada korang adalah, be careful dengan apa yang kau start sebagai rutin. Because apa yang kau start sebagai rutin masa ni, sampai 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, itulah dia. Itulah rutin yang akan ikut sampai bila tak ada perubahan, betul. Tak akan berubah. Betul. Allahu Akbar. Tapi itulah, hari ni sebenarnya banyak perkongsian-perkongsian yang kita dapat lagi-lagi kepada ibu bapa lah ataupun kepada yang bakal menjadi ibu bapa. Jadi kalau dapat, ini bukanlah musibah. Ini sebenarnya kena bersyukur. Betul. Kita kena letakkan syukur tu nombor 1. Kerana dia akan mewarnai hari-hari kita. Saya suka sebab ayat Kak Fin, dia nak mewarnaikan hari-hari kita. Betul. Tu. Jadi lebih gembira. Walaupun ada dugaan-dugaan yang datang, tapi sebenarnya nak mewarnai kehidupan kita. Kak Fin, kenapa buat lagu dulu? Yang Arjuna kita tu memang lagu khas untuk Juna dengan autism ke macam mana? Lagu tu dibuat ketika dia dalam perut mak dia. Orang macam orang cakap, dia buat lagu ni pasal kan, ingatkan lagu tu pasal Juna sakit jantung. Tak. Lagu tu waktu dia dalam perut mak dia. Sama juga lagu untuk Sakti, kita buat waktu dia dalam perut mak dia. Gitu. I'm that kind of mom. Kita daripada generasi yang kalau kita suka dedicate lagu. Betul tak? Siapa millennials kan suka, tak kerti nak cakap direct kan. Kita dedicate lagu. So masa Juna dalam perut mak dia, cakap apa lagu sesuai untuk bagi pada anak. Lagu lagu Filipin tu, hai anak galana. Cakap itu ambilnya lagu ni. Ataupun lagu Anakku Sazali. Takkanlah Anakku Sazali kan. Dia cakap buatlah lagu untuk Juna. So dia cakap be careful with what your prayers are. Be careful. Lagu tu kan cakap bonda takkan bonda takkan biarkan kau terbang. Macam you made this really really big promise. Cakap aku takkan biarkan kau tersentak macam tu. Tapi intervention of Allah tu mesti ada. So jangan berani nak yakin yang macam tak apalah, mami ada forever. Tak, you have to always remember Allah juga. That's why maybe lah Allah kata, kau berjanji ya. Tengok sikit. Itulah. Tapi ada lagi penulisan lagi lepas ni untuk autism ke, untuk Juna ke? Kak Fin sebenarnya sentiasa je menulis.
tulis. Cumanya macam apa, orang nak quote tu, itu terpulang je lah. Untuk Kak Fin buat secara formal tu, Kak Fin tak done. Sebab sekarang pun tengah buat PhD Sosiologi. PhD Kak Fin pun berkaitan dengan anak-anak Kak Fin, berkaitan dengan anak angkat, berkaitan dengan ibu bapa kandung dan ibu bapa angkat. Jadi itulah bagi akak tu, akak cakap hidup akak ni sebab kita masih muda, kita rock and roll segala bagai kan. So macam di hujung-hujung usia ni, apa yang kita nak bagi jariah je lah. Kot lah, mana tahu ada salah satu kebaikan kita jadi reason untuk kita untuk kita diterima lah gitu. Kita selalu borak anak beranak, me and my daughter, my husband, cakap nanti abang dekat syurga mesti macam what if kan, tiba-tiba je macam Juna daripada jauh, mami sini, adik sini, gitulah kan. Betul, ada hikmah. Benda yang berlaku dalam dunia kan ada hikmahnya. Jadi hari ni seronok kita dapat cerita tentang saya excited sebab bila cerita tajuk pasal autism ni, kita nak tahu lebih banyak sebab kita nak sekurang-kurangnya masyarakat kita aware. Aware tentang macam mana cara hidupnya anak-anak autism ni, macam mana cara hidup ibu bapanya sekali. Ibu bapanya pun dah berubah. Mungkin sebelum kahwin lain, selepas dah ada betul. anak lain kan. Jadi, segala cita-cita tu babai lah. Jadi ada banyak cita-cita yang nak tapi tak kesampaian. So inilah aturan yang Allah dah bagi. Sebenarnya sebab ada banyak hikmah-hikmah yang akan ada nanti ke depan ni kan, antara kita nampak dengan tak nampak. Jadi mungkin adalah last ataupun kata-kata sikitlah kepada masyarakat, kepada ibu bapa yang bakal jadi ibu bapa. Kalau katalah berdepan dengan anak autism ni, apa yang terbaik sebenarnya? Tak sangka dah tiba-tiba dah habis masa. Saya tak galat ni Saya kalau nak jalan lagi, kita on. Carry on. Jangan risau. Tak ada masalah. Nak tambah lagi dah 15 minit ke dah nak babai ni? Kalau nak tambah lagi, bagi tahu. Komen. Kalau nak cakap nak. Kita seronok juga kat sini sebab like I said lah, ini escapism Kak Fin sekejap kan. So macam apa yang Kak Fin nak kata, seandainya lah macam kita sekarang ni, kita tak ada anak autism macam tu kan. Lepas tu tiba-tiba macam sebenarnya ada ramai yang datang pada Kak Fin, cakap Kak Fin terima kasih lah dulu macam selalu buat awareness. Lepas tu macam tak sangka anak saya pula gitu. Sebab biasanya yang follow akak ni daripada Juna tengah kecil kan. So waktu tu diorang masih student lagi. Lepas tu sekarang dia dah ada anak dia pula gitu kan. So dia kata antara benda yang dia rasa berterima kasih sebab bila dia membiasakan tengok Juna ni okay, at the end of the day biasa je. So macam bila dia ada anak, dia lebih bersedia gitu. So kalau katalah Allah dah decide ini takdir kita, dan alhamdulillah ala kulli hal. Memang it's not going to be easy. It's not going to be easy. Percayalah. Tapi apa je yang easy atas muka bumi ni? Anak yang normal pun memang susah. Gelak semua orang. Betul. Macam at least akak kan, cara akak nak pujuk hati akak adalah at least Juna kalau buat hal, akak boleh cakap autism. Kalau anak yang normal buat hal, kau memang nak balon dek. Pandangan orang kau siam, opak tak kerti didik. Gitu kan. Kalau berkenaan dengan orang macam tu, kalau orang ada anak autism lah. Untuk yang tak ada jadi penonton kan, antara soalan yang orang selalu tanya pada Kak Fin adalah kalau katalah Juna meltdown kat tengah orang, what do I want people to do? Agak suka jawab soalan ni. Kadang-kadang kan tengah-tengah jalan tiba-tiba Juna meltdown tengah orang. So what do I want people to do? Okay, nombor satu, jangan menyebuk. Okay, menyebuk tu macam mana? Cuba. Yang itu memang aku cakap kau masuk ring sekarang. Gitu itu satu. Tapi kita faham orang nak nolong, cumanya kalau kita tak biasa, sebenarnya kita tak perlu masuk dekat dalam tu. Kena anggapkan macam ada circle tu, jangan masuk ruang tu. Okay, apa yang kita boleh buat, apa yang kami ibu bapa harapkan adalah ada orang kawal trafik. Maksudnya dekat relax, tak apa ini anak dia tengah meltdown ni, tak apa, kita bagi ruang, bagi ruang. Betul, itu sebenarnya yang kita harapkan. Lepas tu kalau terbagi eye contact, macam okay tak macam tu. Maksudnya macam you okay mom? You alright? Macam tu. Kita tak perlu macam nak apa sekarang? Nak minyak? Nak apa? Aku tak ada. Nak panggil siapa? Nak panggil siapa? Tak ada lagi semak. Kita nak handlekan budak ni. So biasanya macam that's why kita yang mak-mak autism ni, kalau nampak anak lain meltdown kan, kita yang tolong macam tak apa, semua bagi ruang je, tak apa, pandailah dia. Dan kita pula jangan jerit-jerit. Budak tu lagi meltdown nanti.
So kita buat chill je. Dan lagi tu kalau katalah anak dah meltdown segala bagai, dan kita tahu tak boleh apa nak buat, the best you can do adalah bagi eye contact pada mak bapak dia kalau dia terpandang tu, and then senyum macam, I got you babe. Sebenarnya tu je. Kita tahu dah anak kita, tak ada orang boleh buat apa pun anak kita. Tapi sebenarnya semak dengan anak kita tu, dia bertambah dengan orang kiri kanan punya prejudice tu. Kalau Kak Fin boleh tambah sikit lagi masa lah, minta maaf. Tak ada masalah. Carry on. Boleh. Kejap. Ada satu ni lah kejadian. Masa tu kita balik daripada Bandung. Dekat Bandung, lepas tu dekat airport. Ada balik daripada airport tu, Juna dia meltdown sikit dekat airport. So dia daripada awal. Lepas tu dia sekumpulan makcik, dia boleh jekah anak akak, diam lah daripada tadi. Dekat airport ni. Okay. Dekat kita, kat muka kita, diam lah daripada tadi. Lepas tu anak kita lagi ni. Lepas tu kita pun macam, weh, kau ingat kau dah. Kita pun akan menjawab. Sekejap. Sekali rupa-rupanya yang keluar cuma kita boleh nangis je lah. Kita rasa dalam fikiran dah menjawab ni. Sekali rupanya gitu je. Lepas tu lah yang terkeluar cuma autism gitu. Lepas tu macam Cik tu pun agaknya terkejut bila kita jawab balik tu. Lepas tu kita pun dapat check in. Lepas tu akak bawa anak akak macam kira, dia macam ni tau. Kadang-kadang ini sejujur akak cakap, bila ada orang marah kita dan anak kita kat luar, kita akan marah anak kita depan orang tu. Bukan pasal kita marah anak kita sangat pun. Kita macam nak beri hati, kau nak aku marah anak aku kan depan kau kan, ni aku marah anak aku depan kau. Macam tu, you know. Lebih kepada nak tunjuk. Lebih kepada macam anak aku macam ni. So masa kita buat lagi anak tu pergi ke toilet segala bagai tu, kawan-kawan kepada makcik tu, dia sebenarnya mak datin kat situ lah. Lepas tu macam kawan-kawannya datang, cakap minta maaf lah ya. Dia siap macam belikan colour book lah whatever tu. Lepas tu macam kita senyap lah, tak apa kak, macam saya faham anak saya pun bising ni. Lepas tu tiba yang tu datang balik, I bukannya ni macam dia nak defend diri dia lah. I pun sebenarnya menaung rumah-rumah anak-anak macam ni segala bagai. Lepas tu aku tengok muka dia, aku belah. So kadang-kadang kan ada setengah orang, just because kau pernah kenal satu autism, kau nak rasa kau kenal semua autism ke, tak tahulah for whatever. But the easiest thing to do adalah be kind. Tak ada mak bapak yang saja cubit anak, kau menangis sekarang depan orang, seronok juga ni buat hal depan orang ni. Tak ada. Kita semua kalau boleh tak nak kacau orang. Tapi kadang-kadang anak-anak kita ni dah meltdown depan orang, kita nak buat macam mana? Yang itu yang akhirnya mak bapak tu decide untuk sembunyikan anak ke apa. Sebenarnya bukan nak sembunyi sangat. Kita pun lagi seronok kalau nampak ada orang ihsan dengan anak kita senyum. Juna tu susah nak bagi respon muka. Kalau untuk benda kecil-kecil tiba-tiba dia tersenyum, ya Allah, ya Tuhanku, siapa buat anak aku senyum, aku belanja lah. Punyalah rasa macam tak apa, sebab saya nak. So maksudnya Juna, Kak Fin memang bawa lah travel, naik flight kita, apa semua. Lepas daripada Bandung tu, kita orang terus bersumpah setia ni, dah takkan lagi naik flight dah. Itu yang kita membeli motorhome. Kita senang nak bergerak senang bergerak sendiri. Tak apalah, biarlah kita duduk je dalam motorhome ni, anak beranak 4 orang ke mana-mana hala. Kita padahal dulu kita orang kesana kemari, travel. Tapi sebab kita rasa kita menyusahkan orang. Kalau dalam flight macam mana? Kalau dulu the last time dia naik flight tu, masa tu Juna macam umur 9-10 tahun. So kita boleh kontrol lagi lah. Dia paling-paling pun dia macam, kita buat macam-macam. Sebagai contoh, kalau katalah flight tu pukul 2 petang, sepanjang malam jangan bagi dia tidur. Kita penatkan dia segala macam. Tapi yelah, dia kan badang kan tidur, dia tak kisah pun dia tidur tulik pula dia. Itulah sebenarnya kan apa yang Kak Fin harapkan lah orang luar nampak. Macam mungkin nampak macam kita orang ni santai-santai je dengan anak, gelak-gelak je, macam tak buat apa-apa. Percayalah, di belakang pintu we tried everything. Cumanya dah buat macam-macam pun qadrullah. Kalau Allah nak suruh dia meltdown kat situ, dia meltdown juga. Dan apakah susah sangat untuk korang macam cuba untuk faham dan ihsan. Berbuat baik pada orang, pada yang baik pada kita, itu kacang. Semua orang boleh buat baik. Macam akak buat baik pada awak rasa berbudi, awak belanja akak balik, kita saling berbuat baik. Ihsan ni adalah berbuat baik tanpa ada dapat apa-apa imbalan. Kalau orang tu buat jahat pun kita buat baik, itu ihsan. Itu sebabnya tak semua orang boleh levelkan diri dia muhsin. Muhsin ni maksudnya aku memang ihsan. Faham tak?
ihsan lah. Sebab macam you do not know what happened. Tapi yelah, dalam keadaan dunia sekarang semua tengah penat, semua ada masalah masing-masing. That's why Kak Afif pun tak nak expect masyarakat tu faham kita. Sebab macam semua orang pun, mana tahu makcik Mak Datin tadi rupanya dekat rumah laki dia baru cakap, you balik Bandung ni cerai dengan you dia dah semak kan. Dia pun ada masalah ke segala bagai. So that's why kita fikir tak payah layan, kita tak payah muncul depan orang, kita tak susahkan orang. Itu je lah. Positive thinking tu penting Wow. untuk semua ibu bapa yang ada anak autism. Positif tinggi tahu-tahu check up je nanti. Itu cakap betul, terang cakap. Ada satu artikel Kak Fin baca. Tahukah anda ada statistik tentang ni, ada study on this. Anxiety mak bapak yang ada anak autism dengan anxiety askar yang pergi battle. Mak bapak autism punya anxiety jauh lebih tinggi daripada ni. Sebab betul tak, tentera dia kata okay, kau ada 3 bulan punya trip. Betul. Habis 3 bulan kau tahu kau balik kau boleh tidur. Mak bapak autism bila tidur Betul. Bila dia tidur sebelah mata. Lepas tu fikir future. Hari-hari berfikir Kak Fin. Hari-hari tak tahu nak cakap macam mana. Kadang-kadang cakap dengan anak ni macam nanti kalau mami dah tak ada semua. Tapi kita rasa berdosa juga sebab she deserves her life. Macam this is my life, I chose to take care to raise my son. Masa tengah zaman COVID dulu kan, ni cerita dark sikit lah. Boleh. Ramai nak dengar pendengar kita. Akak dengan suami sampai ada cakap dah setting macam ni, kalau salah seorang kita COVID, heret Juna kena sekali. Kita go sama-sama. Siapa yang tertinggal, jaga adik. Begitulah sekali. Sampai macam tu kan. Sebab kita nak dia bersama dengan kita tu. Tak nak lepaskan. Bukan pasal sebab macam siapa larat. Orang kalau tengok cara Juna bantai Kak Fin, seram. Staff Kak Fin dah ada nampak. Dia macam diorang sini menggigil cakap, ya Allah bos, macam mana nak tolong. Tak boleh tolong. Kalau kau tolong pun dia lagi pukul lagi akak. So kau biar je. Kita selalu make doa, ya Allah bagilah aku seminit lebih je lah untuk anak aku ni. Macam orang cakap tak baik doa macam tu. Usah nak cakap macam kau tak tawakal pada Allah ke? Kau keluar rumah pun kau kunci pintu. Kau tak tawakal pada Allah ke? It's not about tak tawakal. Betul kita kena, tapi macam tahulah, macam akak tak gamak nak minta Sakti jaga ke abang dia. Because Sakti pun berhak nak hidup kan Sakti Nanti je lagi. Sekejap, boleh minta pergi toilet tak? Dekat situ. Okey dah. Ada satu komen. Setuju tak dengan pandangan Mas Tura? Kejap mana Cik Mas Tura. Zaman Juna ada bantai ikan. Tak nampak Mas Tura. Apa soalannya? Tak nampak lah Mas Tura soalannya. Kalau dulu memang ada, tapi tak seramai sekarang. Maybe juga pemakanan dan cara hidup. Dia sebenarnya tak cakna tu je. Kita macam dulu macam sekarang dah lebih banyak diagnosis. Tu je. Macam kalau nak kata macam kita tak boleh nak bagi tu sebab kita tak ada data. Kak Fin jenis macam kalau kata atas dasar pendapat itu tak valid. Macam rasa tak best. Kita kena ada data. So berdasarkan nak buat perbandingan, dulu punya data tak banyak macam sekarang. So it's going to be really hard untuk kita cakap sebenarnya dulu macam mana, macam ni macam mana. Gitulah. Kak Fin, saya saja nak tanyalah, apa pandangan Kak Fin dengan usaha-usaha yang kerajaan dah buat, mungkin ada NGO-NGO yang dah buat, adakah cukup untuk memperkenal ataupun memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang autism ni? Okey, bagus. Sebelum tu, kalau ni termati ni, korang kena pergi dekat Peduli Radio. Peduli Radio tau. Baru dah cakap. Bateri dah kong. Tak tarik ni, lepas tu tarik wire satu. Tak apa. Okay, so macam apa tadi namanya, kepedulian kerajaan tentang ni. Okay, this might be controversial. Tak apa, sekurang-kurangnya satu idea daripada orang yang berada, yang menguruskan anak-anak autism. Banyak ada kabel ke? Ni ini sampai USB-C, lightning. Tak apa, tak payah. Tak apa. Lightning ke tu? Yes. Sampai tak? Tak sampai lah. Tak apalah. Kita habiskan je lah. Tak apa, charge dulu. Kat sana ada tak ni? Kita cuba. Tak apa, charge dulu. Charge dulu.
Okey, Sakti boleh tahan tak sekejap tak apa, dia pergi dengan uncle lah. Tak apa. Alright. Aku uncle masuk ke dalam pun. Dekat situ je. Uncle tunjuk je toilet kat mana, boleh? Tak nak, tak apa. Okey, kita sambung. Dekat bahagian mungkin ada pandangan ataupun apa-apa tentang usaha-usaha kerajaan dan juga NGO-NGO di luar sana tentang autism ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin sedikit kontroversial, tapi ini adalah apa yang Kak Fin berani cakap. Okey, kulil haq walau kana murah, katakan yang hak walaupun ia pahit. Banyak-banyak disorder autism mahal. Masuk mahal? Mahal maksudnya ubat-ubatan. Okey. Maksudnya dari segi rawatan ni. Okey, Sekejap. Sejuk. Okey, maksudnya sekolahnya, rawatannya, ya Allah tuanku. Tak apa kat sini. Sorry Cari balik, tak apa. Kita Tak apa, santai-santai tadi, je. Sebab santai. pendengar-pendengar kita semua boleh tunggu. Jangan risau. Korang boleh menunggu. Ada ke yang dekat sana tu? InsyaAllah ada. Kita nak kongsikan dan kepada anda semua yang mana yang tengok, yang mana yang lihat video kita, bolehlah share-sharekan. Kongsi-kongsikan kepada orang ramai. Kadang-kadang ada perkongsian yang kadang-kadang kita pun tak tahu. Jadi inilah dia masa untuk kita menambah sedikit ilmu. Okey. Jadi teruskan. Okey, test. Sorry charging kat sini. Okey, akak kat sini tak apa tempat kat sini tak dengar. Tak sampai Tak sampai. Tak apa, akak pegang sini. So, kalau akak boleh katalah benda ni memang yang lain-lain pun mahal juga, tapi autism orang tak perasan dia mahal. Sebab orang fikir macam mukanya normal, macam tak ada apa-apa sangat gitu kan. So it's not macam cakap kalau it's not fair untuk ibu bapa tanggung kelas sampai 2,000 sebulan. 2,000 tu murah tau. Yang macam kalau nak cari yang paling-paling cap ayam pun 1,000 lebih. It's not fair because it's really expensive. Betul tak ibu bapa? Tak dengar suara? Sekejap. So it's not fair because benda Allah sangat-sangat mahal. Dengar. Okey. Mahal. Jadi macam kalau nak kata kita ada PPKI lah, NASOM lah, nak masuk bukan semua orang. Ada ramai last end up memang biar gitu saja, tak apa, tak sampai. Tak apa. It's okay. Gitu. So kalau korang kat sana, parents kat luar sana, kalau korang ada cadangan pun bila lagi kan, cadang. Betul. Je apa yang korang rasa tentang kita ni, struggle kita. Tapi sejujurnya Kak Afin cakap okey. Kat sini lah, ya Tuhan. Kat sini. Lupa kat sini dia mesti banyak sangat rahsia. Tiger. Kau sama. Jadi banyak sangat. Tak apa. Minta maaf kepada semua pendengar radio. Ada sedikit masalah teknikal. Technical error sikit. Tapi kita tengah betulkan. Sebab kita tengah sembang ni. Kita live tau. Kita live. Kita tengah sembang ni. Tapi saya suka sebab banyak lagi sebenarnya maklumat-maklumat yang Fin Jamal Kak Fin nak bagi kat kita semua. Tapi biasalah ada selingan-selingan sikit. Tak apa, kita dah selesaikan. Tapi kepada anda semua, korang kalau nak dengar, nak tahu tentang kisah-kisah kebajikan, di sinilah, di Peduli Radio. Radio kebajikan pertama di Malaysia. Alright, so bismillah, kita sambung semula, boleh? Kita sambung balik. Kita repeat balik lah tadi. Apa awak tanya, apa yang Kak Fin rasa boleh ditambah baik segala bagai. Akak nak cakap satu benda. Ada anak autism ni mahal bahagian sekolah lah satu. Lepas tu cuba fikir balik segala benda yang jahanam. Orang tak perasan benda lah tu. Uniform dia je berapa round nak kena ni. Juna pernah banyak kali je dia ambil dah nak pergi sekolah tak ada macam-macam. Kita tak suruh tolonglah kerajaan belikan aku TV, tak minta macam tu. Tapi macam untuk Juna, dia bukan semata-mata autism. Biasanya anak autism dia ada mesti benda lain. Macam Juna, dia ada eczema sekali, dia ada itu, dia ada gini, macam-macam ada. So memang ada anak autism ni mahal.
mahal ya Allah Tuhanku, tak tahu nak cerita macam mana. Dan dia pula jenis makan spesifik. Macam kalau dia boleh makan apa kita masak, saya cerita. Kalau macam Juna, dia fasa contoh boleh sebut ke KFC. Ya Allah Tuhanku, ya hari-hari. Allah, aku rasa boleh jadi duta dah. Hari-hari tu kalau dia makan ke tak makan. Kalau dia macam kiranya kan tadi balik pukul 12. Balik pukul 12 tu kena dah ada tersedia air KFC, air kena Coca-Cola. Walaupun kena boykot segala bagai. Sebenarnya kalau korang nampak orang membeli barangan-barangan boykot, jangan terus tuduh dia. Betul. Gitu dulu. Betul. Mungkin dia ada anak autism ke, memang tak boleh, tak faham benda dalam macam tu. Gitulah. Tu baca bagi akak isunya itulah. Memang. Jadi apa lagi yang kita patut tambah baik? Mungkin kerajaan nak tengok ada cadangan-cadangan dari segi rawatan sekolah. Sekolah yang paling bila utama. Akak cakap sekolah pasal yang terbaik lah akak bukannya minta sangat tolonglah bagi aku duit. Tak bagi pun tak apa. Cumanya macam accessible kepada ni. Dan lagi satu, cikgu pun tak banyak. Kadang-kadang kesian juga, faham tak? Macam guru-guru PPK. Kak Fin kenal ramai kenalan yang dia tiba-tiba dapat kontrak tukar kena jadi cikgu PPKI. Faham tak? Dia sebenarnya dia bukan cikgu. Dia tak ada training cikgu. Tiba-tiba dapat ni, okay, kau kena pindah ke sini, kau kena handle. Ada. Faham tak? Jadi macam bila kita macam mana? Yelah, dia bukan daripada bidang itu. Dia bukan specialty dekat situ. Maybe kerana itu juga sekolah tak banyak. Faham tak? Sebab kalau buat sekolah ni banyak pun, cikgu pun tak ramai. So macam mana? So macam kita tahulah benda alam ni, kalau nak itu last kita bergantung pada diri sendiri je. Itu sebab lagi satu kita tak ada center yang kita bina untuk selepas ibu bapa tak ada. Faham tak? Center macam okey lah, apa yang Kak Fin tahu kalau contohlah dia tak ada kat ibu bapa, dia tak ada ke apa ke, macam mana untuk anak tu sekarang ni macam mana kalau kat Malaysia? Macam mana? Anak tu akan hidup dengan siapa? Pasti macam family mana? lah. Itu bezanya. Macam kalau dekat overseas, dia adalah center-center dia. Tapi macam mana pun kita kena faham, mana-mana center pun kalau ada orang jahat, ada je orang jahat. Maksudnya ada je orang tak betul, ada je orang tak betul. Memang betul. Tapi macam at least Macam katalah contoh macam Juna, dia, kita faham dia, I really do not want to say, adik pergi dengan adik. Sian adik. Itulah sian dia. Tak apa sikit lagi. Okay. So kalau dekat overseas adalah center untuk macam ni. Kalau pernah tengok movie Rain Man, pernah tengok tak? Rain Man, Dustin Hoffman. Dia autism dan dia memang ada center yang macam kiranya family letakkan dia dekat dalam situ. Tapi akak bukanlah akak nak jadi orang yang meletakkan, tak. Tapi macam Juna kat sekolah tu, sampai bila je maksimum dia boleh ke situ, faham tak? Juna pun perlu juga sense of community and everything yang boleh, tak tahulah, macam kadang-kadang kan ini satu lagi masalah kami ibu bapa yang ada anak macam ni. Nak minta apa-apa pun rasa macam aku ni macam terlalu melampau ke minta benda macam ni, faham tak? Macam ni kan anak aku, ni kan tanggungjawab aku gitu. Tak, saya duk bayangkan kalaulah anak ataupun ibu bapa yang bukanlah berkemampuan, then macam mana kepada anak tu, nasib anak tu. Kita orang ni selalu fikir yang kita ni macam mana pun at least mampulah lagi ni. Tapi macam bayangkan yang mana yang tidak. Betul. Juna dia ada condition dengan skin. Satu injection sekali inject kena RM2,000. Even government. So macam kalau nak potong lain apatah lagi. So kena ambil injection sampai bila? Setiap seminggu, setiap sebulan setengah. Kita orang dah tak mampu. So itu sebabnya sekarang kulit dia macam teruk. Sebab alah, tak nak lah, macam tak nak dengar bunyi background lagu bersamamu pula ni kan. Tapi maksudnya ada benda kita kena korbankan, ada macam itulah. Tapi dia macam kena kuat semangat lah gitu. Macam this is a very lonely journey lah. Sebab macam lagi tu, kalau macam katalah anak kita jenis Down syndrome, nampak mukanya Down syndrome, orang tengok dari jauh dah belas hatinya. Betul. Kalau katalah cerebral palsy, nampak dari jauh cerebral palsy, jadi memang daripada jauh kita dah belas rasa. Tapi anak autism ni tak nampak dia punya OKU-nya tu. Jadi macam orang nak ihsan tu lambat sikit. Sebab macam nampak normal je.
Gitu kan? So jadi maksudnya mungkinlah kita boleh cadangkan kepada pihak kerajaan, mungkin ada inisiatif ataupun perkara-perkara yang sedang dirangka, tapi kalau boleh dilihat lagi lebih meluas untuk keluarga-keluarga autism dari segi sekolah lah. Betul, tadi sekolah yang paling penting dari segi sekolah, dan juga bila ada sekolah, cikgu-cikgunya juga mestilah cikgu-cikgu yang terlatih, yang memang dikhususkan untuk bidang-bidang tersebut, bukan ditangkap muat tarik-tarik cikgu lain. Jadi perkara-perkara macam ni bukan kita nak memberi cadangan supaya kita dapat tambah baik lagi-lagi untuk kerajaan, untuk negara kita. Ini kehidupan masyarakat semua, dan semua kita kena sedar ini adalah realitinya. Memang dalam kehidupan kita ada keluarga-keluarga yang sedang berdepan. Semua orang ada dugaan masing-masing. Betul. Semua ada cabaran masing-masing. Cuma macam mana kita nak lalui dan macam mana kita nak kebersamaan itulah. Jadi hari ni saya cukup bergembira dapat banyak maklumat. Saya sangat seronok sebab saya dapat banyak maklumat tentang anak-anak autism. Mungkin akan datang kita boleh panggil lagi Fin Jamal. Kalau nak lagi ke? Mesti Peduli Radio nak. Peduli Radio mesti nak kan. Kita mesti naknya sebab mungkin ada lagi perkongsian-perkongsian ataupun mungkin ada perkara-perkara inspirasi, kisah-kisah yang boleh dijadikan contoh untuk masyarakat kita di luar sana. Jadi apa-apa pun saya bagi pihak Peduli Radio nak ucap terima kasih kepada Fin Jamal, satu nama besar yang bersama kita hari ini yang berkongsi tentang autism. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Fin. Boleh ajak lagi. Boleh kita akan panggil lagi insya-Allah. Jadi kepada semua pendengar-pendengar Peduli Radio, sebelum saya end live, kita nak bagi sedikit kenangan cendera hati daripada Peduli Radio kepada Kak Fin. Saya pass dulu sambil-sambil dengar live ni. Okey. Terima kasih, masya-Allah. Kepada semua pendengar, jangan lupa malam ni kita ada satu lagi segmen. Kita ada tetamu istimewa juga. Terus bersama kita di Peduli Radio, insya-Allah. Banyak lagi perkongsian yang kita akan bawakan kepada anda. InsyaAllah kita jumpa lagi malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye semua. Korang thank you so much tau. Terima kasih. Sorry banyak masalah tadi. Korang okey tak? Okey, kita nak bye-bye dulu. Okay, so jangan lupa dengarlah selalu Peduli Radio. Macam best kan? Radio kebajikan pertama Malaysia. Korang macam